Kamu buat apa ni? Tengah buat konten. Nak jadi viral, salah ke? Tak salah buat TikTok. Tapi konten ni kena sesuai. Kita bawa nama sekolah juga. Alah, sekadar hiburan je. Hiburan tak salah. Tapi kalau tak sesuai, boleh beri kesan buruk. Orang luar tengok, imej sekolah pun boleh terjejas. Platform TikTok ni banyak manfaatnya kalau kita guna dengan betul. Kita boleh kongsi ilmu, sebar perkara positif, tingkatkan kreativiti. Kalau guna secara tak betul pula, buang masa, jatuhkan imej diri dan sekolah. Apa kata kita buat video tentang tips belajar? Ha, betul juga tu. Jom kita buat. Jom. Dengan TikTok, kita boleh kongsi tips kehidupan seharian. Sebagai contoh, penanaman pokok. TikTok juga boleh digunakan untuk belajar. Sebagai contoh, kelas secara atas talian. TikTok juga boleh digunakan untuk menimba ilmu. Media sosial bukan salah, tapi cara kita guna yang menentukannya. Teknologi bukan untuk leka, tetapi untuk membina masa depan. Jadilah generasi yang membawa perubahan. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.